Adiwira perlu rehat. Pin dan Pan, Adiwira kampung durian runtuh, sedang bermain di padang. Saya Adiwira kilat, jerit Pin, berlari sepantas angin. Saya Adiwira gagah, sahut Pan, melompat tinggi ke udara. Betul, betul, betul. Tiba-tiba, Pin berhenti berlari. Aduh, keluhnya sambil memicit bahunya. Kenapa sendi Pin rasa lenguh macam orang tua ni? Rasa aneh itu mula mengganggunya. Pan pula mula menggaru lehernya. Tekak Pan rasa gatal lah kak, adunya. Kepalanya juga terasa sedikit pening, seolah-olah dia baru sahaja turun dari buaian yang laju. Wah, katanya perlahan. Tanpa mereka sedari, di dalam badan mereka, geng kuman yang nakal sedang membuat parti. Mereka melompat-lompat di dalam perut si kembar, membuatkan perut mereka rasa kembung dan tidak selesa. Kami penat sikit je, kata Pin kepada Kak Ros walaupun matanya terasa sangat berat. Kak Ros meletakkan belakang tangannya di dahi Pin. Badan kamu panas sikit. Badan kamu cuba beritahu sesuatu ni. Betul tu, Pan bersetuju, sambil menguap besar. Pan rasa letih sangat, tak larat nak main lagi. Kak Ros tersenyum dan mengusap kepala Pan dengan lembut. Opah datang membawa segelas air suam. Jangan risau. Di dalam badan kamu, ada askar imun yang kuat. Mereka perwira badan kamu. Tapi bila geng kuman datang, askar imun perlukan bantuan kamu berdua. Macam mana nak tolong mereka, Opah? Tanya Pan sambil menarik selimutnya. Dengan berehat, Opah tersenyum. Rehat itu macam kuasa tambahan untuk askar imun. Minum air kosong pula bantu mereka halau geng kuman keluar. Jadi, Pin dan Pan pun berehat. Dengan setiap jam rehat, askar imun mereka menjadi semakin kuat dan bersinar. Mereka mengejar geng kuman yang nakal itu sehingga semuanya lari ketakutan. Tidak lama kemudian, Pin dan Pan bangun dengan cergas dan ceria. Rasa lenguh dan gatal telah hilang. Askar imun mereka telah menang. Mereka belajar bahawa mendengar cakap badan dan berehat adalah kuasa adiwira yang paling hebat.